Kini pula kami berada di Masjid TNB. Masjid ini tidak hanya memberikan tumpuan kerohanian semata-mata, tetapi ada juga aktiviti sosial dan pendidikan untuk masyarakat. Di tengah-tengah Kuala Lumpur yang sibuk, Masjid TNB berdiri sebagai simbol inovasi dan kelestarian. Dengan penggunaan teknologi hijau dan tenaga solar, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga contoh bagaimana Islam beradaptasi dengan zaman moden. Masjid TNB dibina pada tahun 1992 hasil kerjasama Tenaga Nasional Berhad TNB dan pihak berkuasa agama. Ia menonjol dengan seni bina moden yang mencerminkan semangat keagamaan dalam dunia teknologi. Reka bentuk dalaman masjid ini penuh dengan elemen moden yang menyatukan seni bina Islam dengan unsur-unsur minimalis kontemporari. Dan sebagai komuniti, kita perlu terus berkembang dan belajar untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuklah dalam menjaga alam sekitar. Masjid TNB bukan sahaja tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga contoh bagaimana kita boleh hidup lebih harmoni dengan alam. Semoga masjid-masjid kita terus menjadi pusat ilmu, kebajikan dan teknologi yang lestari. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Maka tamatlah sudah dokumentari kami yang bertajuk Cahaya Masjid, Warisan Islam di Ibu Kota. مولاي صل